Apa nak jadi dengan jalan silang di Kuala Lumpur ini? Sekali kita lihat tidak nampak seperti di Malaysia. Ini dah jadi macam di Dhaka, Bangladesh, tuan-tuan. Mereka berniaga ikut suka di kaki-kaki 5 jalan. Semua permis-permis perniagaan ini dipenuhi oleh warga-warga asing. Warga-warga asing ini yang kendalikan perniagaan. Mereka jual daging, jual pakaian, jual barang-barangan runcit, barangan subsidi. Ini cukup bebas mereka menjalankan operasi perniagaan. Mana penguat kuasa, mana pihak berkuasa tempatan PBT, mana Jabatan Immigration. Sedangkan kita ketahui bahawa jalan silang ini, tuan-tuan, telah pun dibuat serbuan oleh pasukan pasukan Gerak Am PGA pada tahun 2023 Disember. Tapi sehingga sekarang masih lagi mereka terus menjalankan perniagaan seolah-olah tidak ada apa yang berlaku, dan mereka langsung tidak pedulikan sebarang tindakan penguatkuasaan. Ini kita boleh lihat bagaimana mereka ini bebas menjalankan perniagaan di jalan silang Kuala Lumpur ini. Kita harap kerajaan pada kali ini perlu ambil tindakan yang lebih tegas dan pastikan permis-permis perniagaan ini semua tidak dimiliki dan dimonopoli oleh warga-warga asing dalam negara kita. Terima kasih.